Di sebalik setiap inovasi ada keberanian untuk mencuba dan menyelesaikan masalah sebenar. Sebagai pengiktirafan kepada kualiti inovasi yang diketengahkan, Pitching Sfera 2025 menyaksikan penyampaian anugerah pengiktirafan inovasi Sfera. Pengiktirafan ini diberikan kepada inovasi yang bukan sahaja kreatif tetapi praktikal, berimpak dan berpotensi untuk dikembangkan. Okey, kita bersama dengan salah seorang pemenang untuk 3 anugerah pada hari ini. Tunjuk sikit. Ini dia. Pemenang bagi pitching terbaik. Yang saya boleh kongsikan macam mana untuk buat pitching yang terbaik adalah yang pertama, kena ada storytelling. Macam tadi kita ada anak papa. Kita kisah papa, macam mana papa menyelesaikan masalah, papa ada masalah dan sebagainya. Yang kedua pula, kena pastikan produk kita ni dekat mana. Target market siapa, nak jual dekat siapa, and then apa kita punya plan untuk 5 tahun dengan 10 tahun akan datang. Kalau penonton semua nak tahu, inilah dia model terbaik yang dianugerahkan pada hari ini. Bisnes model terbaik dan yang disampaikan oleh Technologies Rusdi. Congratulations, tahniah. Terima kasih. Ini dia. Kenapa agaknya bisnes model ini diberi markah yang tertinggi dan seterusnya dianugerahkan sebagai anugerah? Apa antara faktor yang rasanya dapat difikirkan menjadi kelainan daripada 10 ideas yang disampaikan pada hari ini? Pandangan saya lah, berkemungkinan saya punya inovasi ni boleh digunakan untuk semua kontraktor daripada G1 sehinggalah G7. Dan saya rasa mungkin kelebihan idea saya ni, saya memperkenalkan 2 variant. Okey. Variant premium, yang ni variant premium. Okey. Ini variant ekonomi. So premium ni kita fokus kepada kontraktor yang G5 dan ke atas, yang projek berskala besar. And then yang atas ni, yang variant ekonomi ni untuk kontraktor yang kecil, yang menjalankan projek kecil dan sederhana. Okey, kalau korang semua nak tahu idea terbaik dimenangi oleh di sebelah saya ni, thank you so much and congratulations. Thank you. Idea yang terbaik yang disampaikan pada hari ini, jadi mungkin secara overallnya kenapa idea ini lain sikit, berbeza sikit daripada idea-idea yang disampaikan. And your vision as well, especially yang is not only for small players, big players also involved in these ideas. Okay. First thing, thank you. I really thank CIDB for presenting me this award lah for this idea. Okay. Kenapa I rasa idea ni bagus lah? Sebab buat sekarang di Malaysia kita masih menggunakan lukisan 2D lah. So dia ada banyak limitations lah. Kita tak boleh, we cannot see the elevations of the pipings and everything and all the ductings and whatnot lah. So I think this AR concept would be very helpful for site inspectors and also for engineers to visualize how the construction is to be done lah. Jadi untuk korang semua, jangan lupa untuk ikuti CIDB TV untuk lebih banyak kisah inovasi kontraktor Malaysia.